Hari ini kita berada di apa dia tu? Ulu Legong Hot Spring. Ni apa lah? Hari ni kita share bagaimana suasana di Ulu Legong lah. Lama kami tak main ke sini. Jom. Malam ni kita bawa orang tua main sini rendang-rendang kaki. Ya panas. Kalau siapa yang lama tak main ni boleh tengok lah. Parking dia memang luas. Parking memang banyak. Okey, tu parking. Itu dia. Ni parking dengan beli tiket di sana. Ini dia punya pintu depan ya. Masuk sini, beli tiket di sini. Kita tengok tiket dia berapa. Tunai saja. Sini nak kanak ramai tadi. Atas tu ada tapak khemah. Kita boleh buka tikar kat tepi-tepi ni. Ada tandas belah atas tu. Tengok belah tandas. Atas tu ada jual-jual apa ni? Saya dah tengok. Ruangan ni semua ruangan tertutup.
Oh, sini ada kolam ni. Mana? Diwak ni sejuk. Mati memang. Sejuk. Oh, sana yang kita masuk tadi tu yang baru pula. Yang ni yang lama ni. Ni hak awal dulu. Dan dia perbesarkan ada di sana. Yang kalau dulu ni pintu masuk yang awal dulu ni pintu masuk utama. Dia dah luaskan. Lama banyak tahun yang telah main. Nu hak sana nu hak kolam hak yang panas kali tu. Nombor 1 apa? Ada yang pasang khemah, pasang tikar tu biasa. Ni yang paling panas. Ni yang paling panas ni. Pasal tangan enggak? Pasal tangan enggak? Kita bawa pergi tengok apa tempat apa dia ada yang jual-jual kat ni. Okay, sudah baju-baju. Pelampung pun ada sini. Tu macam mana dia kan? Tempat sejuk. Okay, ni tempat masuk lama ni dulu. Masuk ke ni ya. Ya.